Ramai orang nak mula simpan emas, tapi tahukah kita hampir setiap bulan ada saja mesej yang mengadu mereka terjebak dengan scam emas online. Bayangkan duit beribu-ribu lesak macam tu saja. Skamer emas sekarang ni licik. Mereka guna iklan harga terlalu murah, testimoni palsu, malah ada juga menunjukkan keuntungan yang tidak logik. Ramai yang terpedaya sebab nampak peluang macam cepat kaya. Bila kita tak hati-hati, kita bukan saja rugi duit, tapi hilang keyakinan untuk mula simpan emas dengan cara yang betul. Sedangkan emas ni sepatutnya jadi penyelamat keuangan kita, bukannya punca kerugian. Sebab itulah ada beberapa langkah penting yang wajib kita ikut. Yang pertama, tuan-puan kena pastikan hanya beli pada syarikat yang sah dan berlesen. Contohnya seperti Public Gold. Yang kedua, pastikan dapat resit rasmi dan sijil ketulinan setiap kali kita buat belian. Ketiga, jangan transfer kepada akaun individu tapi bayar terus kepada akaun syarikat. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan testimoni yang palsu. Jangan biarkan skamer makan duit hasil titip peluh kita. Simpan emas dengan ilmu daripada platform yang betul supaya simpanan kita ni benar-benar selamat. Kalau tuan-puan nak belajar cara simpan emas dengan selamat dan untung untuk jangka masa panjang, boleh follow Fiza sekarang. Nanti Fiza akan kongsikan ilmu yang betul untuk elak tuan-puan jadi mangsa skam emas yang seterusnya.